Sepanjang journey Trans-Siberia dari Ulaanbaatar ke Moskow, aku naik dua jenis train, iaitu satu Trans-Mongolia dan satu lagi Trans-Siberia. Untuk video kali ini, aku review train Mongolia. Train Mongolia ni aku naik dari Ulaanbaatar sampai ke Irkutsk. Yang menariknya perjalanan ni, bila di Mongolia boleh tengok countryside Mula Mongolia, and then bila masuk ke Rusia, kita akan lalu tepi-tepi Tasik Baikal. Tasik Baikal adalah tasik yang paling dalam di dunia dengan kedalaman kita 1.1 km. Ini dalam cabin train. Katil ada 4, atas dan bawah. Ini pemandangan dari katil aku dapat katil atas. Kekurangan katil atas ni, bila korang duduk, satu ceiling memang dalam cecah kepala lah. Satu lagi, bila korang duduk, korang tak nampak luar pasal korang punya pandangan tu satu line dengan dinding. Kalau yang paling best tu, siapa yang dapat katil bawah, memang sepanjang masa tu boleh tengok luar. Untuk letak barang, korang boleh letak barang di bawah katil. Yang kali hijau tu beg aku cuma bawa backpack je. Kalau beg luggage yang besar tu, aku tak pasti muat ke tak. Air panas dalam train jangan risau, air panas ada. Kalau ada bawa makanan retok tu, just pakai air panas ni je lah. Yang aku naik tadi second class, satu bilik ada 4 katil. Tapi kalau first class dia rupa dia macam ni, satu bilik cuma ada 2 katil je. Yang ni kalau dalam bentuk sofa lah. Nanti sofa ni boleh berubah jadi katil, sama juga macam tempat aku tadi. Okey, jom kita tengok toilet pula. Ada 2 toilet, ada toilet lelaki dan toilet perempuan. Toilet dia bersih, memang selesa. Ada air cuci tangan. Air bidet tu tak ada lah, jadi korang kena bawa botol air sendiri. Okay, next video aku buat review cabin Trans-Siberia pula. Dan bersama itu jom layan view dari train Mula Mongolia ni. Seluas mata memandang, sunset pun memang lawa.